Okay. Hari ni kita pergi shopping dekat ni sikit. Oh, ada panipuri lah kat sini. Ada panipuri coklat tau. Ada apa? Panipuri coklat. Apa ni cakap? Kedai tu baru juga kan? Baru. Tak nampak kan? Hari ni kita akan spend dalam RM50 untuk beli sayur-sayuran. Sahaja. Sayur-sayuran buah. saja. So biasanya kita orang akan beli barang-barang dapur, sayur-sayur dekat NSK. Masalahnya kita akan beli lebih dari Ataupun itu. biasa kalau 50 tu akan jadi lebih lah. Dia akan jadi banyak je. Apa tu? RM1 ke? Kita tengok apa yang ada. Ni ada yang menarik. Depan ni biasa ada menarik. Tu ada buy one free one. Tapi tak tahu brand apa, macam brand-brand baru lah. Ni ada kerepek-kerepek sikit. Buy one free one. Mostly promotion dekat bahagian-bahagian depan ni. Yelah, nak suruh orang beli kan. Nak nampak dulu. Mana? Kita pergi terus ke barang yang kita nak beli, iaitu sayur-sayuran. Jom. Sayur-sayuran. Boleh tak ambil orang? Orang pergi beraya kot kan? Buah-buah dia not bad harga. Mahal juga lah. Kedondong. RM7.9 untuk longan. Tidak boleh cuba makan. Tepikai murah, RM1.5 sekilo. Kira murah, sebiji lebih kurang 3-4-5 kilo. Dalam RM5-6 sebiji. RM3.6 okey. RM3.6 untuk nose nenas tu RM2.8. Not bad. Okey, ni sayur kita selalu beli. Pertama adalah carrot. Rumah kita dah tak ada carrot. Habis. Tadi ayang. Semua dah habis. Ya? Masa bulan puasa. So kita ambil carrot. Puasa tak beli ni. Apa sampai? Tak kelima. Okay, sementara bini aku ambil carrot, kita ambil cili yang. Cili api sikit. Ha? Cili api sikit. Lepas tu Cili api sikit. garlic. Okay, garlic. So kita ambil cili Okay. cili api. Garlic kita akan beli yang Cili api hijau. dah kopek sebabnya kita tak rajin. Actually kat rumah aku ada juga pokok cili. Tapi pokok cili tu cili dia kecil-kecil. Nak buat sambal pun macam gelak-gelak. RM8 nak ambil hijau. Hijau murah sikit. Sama je. Nak ambil senggam dua je. Untuk makan. Tahanlah seminggu. 2 minggu. Kan? Apa? Ni Pau Miu. Piu Miu. Tahu Mia. Piu Miu. Kita tak makan dia. Miu miu. Kita ambil bawang putih dan kopek. Sebab kita tak ada masa nak kopek. Buang masa. Tahannya. Tahan lama lah sebab kita orang frozen. Kena frozen untuk tahan lama. Kadang macam dia dah cepat rosak kalau kau tak taruh dalam frozen. Tak payah letak freezer bawah. Setengah orang kata tak elok. Tak tahu, tak sure. Rasanya okey je taruh dalam frozen, tak ada masalah pun. Tak ada sakit perut ke apa. Kau nak masak tak payah Untuk RM8.9 sekilo, mungkin untuk orang yang bisnes pun aku rasa guna juga kan. Restoran-restoran selalu. Sebab tak buang masa. Tanya, kobis. Ini kita ambil kobis. Kobis Cina. Kita ambil kobis. Kobis apa yang? Untuk. Kita ambil yang dah pre-pack lah. Mana? Mana kan? Ambil yang pre-pack lah. Mana? Kau dah besar sangat. Bila nak habis? Ada. Tak ada lah. Sekejap. Ni apa ni? Tu apa? Ni cauliflower. Cauliflower dalam RM3. Daun nak. Ni ada yang murah-murah. RM1.5. Jagung. Awak nak jagung ke? Ambil satu. And then untuk ringan-ringan kadang-kadang untuk buat stir fry kita akan gunakan pak choy. Mana? Hari ni berapa? RM3. RM3 untuk satu plastik. Dia dah ada siap sila kan sekarang. Tak penting biasa dia taruh macam tu je. Sekarang dah ada sila. Nak Thailand. Thailand ke ni? Apa tu? Thailand kot Thailand. Thailand pucuk labu. Ikutlah. Ni apa?
Mikrofon ni cuak aku. Ni jatuh dia. Ini macam sayur kat asrama dulu ingat tak? Sayur kat asrama. Ni orang tak Nai pak. tak choy. Ke tak coy? Tak choy. Yang buat apa? Sayur lemak. Kat asrama ada. Mahal lah tengah asrama pakai makan ni. I don't know. Salad air. Ini 9. Sini ada ayam. Untuk ayam kita orang tak yakin sangat dekat sini. So kita orang beli dekat tempat lain kebiasaannya. Dan ayam pula RM3 nak. tengok time lah nak beli bila. Tengok time. Oh ada salad. Tengok salad. Salad apa ni? Salad nasi ayam. Salad nak makan dengan Telur rebus. wrap. Nak makan macam tu je. Biasa kita makan macam tu je. Paling senang. Kalau malam masak, inilah dia. Salad taruh dengan apa? Telur. Taruh mayonis sikit, sos dah. Settle. Makan macam tu je. Bau. Kacang panjang. Kacang panjang kan? RM7.9 per kilo. Dua bawang sini standard lah. RM3 satu ikat dengan RM2. Daun sop pun RM2. Mau ke tak mau? Apa dia? Yang aku selalu beli ni lah, ketumbar buat panipuri. Banyak lah bang. Tapi ni siam. Siam punya. Ada projek yang aku tanam tapi tak besar-besar lagi sekarang. Apa dia? Apa? Beli lah? Tiada apa-apa. Ni lah. Dah lama sikit. Kita orang jarang masak ni kacang panjang ni sebab malas nak potong-potong. Ini kira rajin tu ni. Kalau dia beli dia masak tu. Siapa yang beli saya masak. Yang macam aku akan pak choy tu aku masak. Carrot tu aku masak. Selain itu ya macam kacang panjang jarang masak. Dah. Nak air? Siapa yang ambil dia masak. Yang penting jangan bazir. Nak? Sawi RM4. Mahal tak? Kita cari Korbes balik. Korbes. Mana Korbes Safa? Timbang bang. RM1 lauk RM7 je. Tapi macam tak segar yang. Korbes tu tak segar lah. Cik Eddie beli lah. Tak sedap lah. Kalau makan tak segar. Apa? Sup sayur minggu ni. Oh, inoki. So bila buat sup sayur. Kebiasaan diet kita orang adalah sup lah. Benda-benda je kan sup ataupun yang kita akan makan sambal dengan sambal. Sup dengan sambal. Tu. Apa dia? Timbang lah. Kita akan timbang. Ambil ni. Kita ambil toge. Sebab kan tak ada Korbes, kita makan toge lah. Ambil kecil kalau nak ambil. So toge ni macam boleh masak lah. Masak kuih tiaw lah. Masak macam tu makan dengan fishball pun dah okey. Buat sup. Berapa beli? RM3. Semua RM1 yang besar awal RM7. Jimat tahan lah seminggu taruh dalam air. Fishball. Ambil yang ni. Mesti dah ambil ni. Untuk taruh. Gitulah. Kita cari mi kuih tiaw goreng-goreng. Lepas kita ambil cap kunci lah. Yang penting ada halal. Ni dah halal ni okey lah ni. Apa nak lagi? Hari-hari ni kalau orang datang, ni lah kita orang punya menu. Kuih tiaw halus. Mana? Okey, asal. Cili giling. Cili giling puteri. Hari-hari menyambal. Itilah. Kita malas nak giling-giling, rebus. Rebus. Kita yang cepat. Mana yang cepat, itu yang kita akan beli. Minat hidup saya. Minat hidup saya. Faham? Dan saya. Ada faham. Apa? Nak beli apa? Bihun dengan spaghetti. Dah. Okay, bihun spaghetti kat sana. Telur ada lagi Telur ada setengah papan. Setengah papan lagi. Nak beli buah-buah. Okey, buah tak beli lagi. Jom, kita pergi beli buah. Buah penting guys untuk pencernaan dan untuk berak, mudah berak. Okay, so kita beli buah. Tapi kadang-kadang kita tak beli buah sebab atuk dia bagi pisang banyak.
bertandan-tandan sampai kita orang kadang sedekah kat sekolah. First time tak perasan. RM2. Wow, Dah kupas RM9. ke? Dah kupas. Pil. Mantap. RM9. Kalau beli yang satu papan tu dalam RM6 lebih. So dia dah rebus, dia dah orang kata apa, Kopek. dah kopek. Kopek yang RM9 paling okey lah. malas tu. Untuk orang-orang yang malas macam kau. Dia cari buah. Buah apa? Sebenarnya nak buah naga tapi aku tak nampak. Buah naga kat sana. Mana? Plum. Buah. Level. Mencari buah. Biasanya kita orang makan 3 biji sekali makan. Untuk budak-budak kita orang sekali. Tapi kadang-kadang ada waktu yang macam malas nak makan. Ni RM6. Mana? India. Seedless. 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 Mana Tak tahu lah seedless ke tak. Ada seed eh. Dia tak kata pun seedless. SL seedless lah. Ni tak ada seedless. Ada seed lah kot. SL. Satu. Wush. RM6. Tak niaga ke? RM6 beli. Yang ni laci. Oh ni. Bukan minyak Nak buat open house. Boleh lah ni. RM18 untuk 5 liter. Murah-murah. Cari buah kedua. Sama ada buah limau yang murah-murah ni. Ada lah. Ni? Oh tu. Tu dia ada dragon fruit. Nak Google. RM6.99 per kilo. So ada lebih kurang 4 biji. 3-4 biji. Lebih kurang lah. Per kilo. Tips memilih buah naga. Tu manis. Perhatikan jarak sisir. Jarak sisirnya jauh-jauh. Jangan ambil dekat-dekat. Mana yang jauh-jauh? Ni dekat kot. Entahlah mana jauh lah. Tak ada bagi contoh ke dekat tu? Tak ada tulisannya. Alah, tulisan. Macam mana tu? Pokoknya jauh-jauh lah. Ni macam mana ni ni? dekat. Jauh. Ni lah kot jauh. Jauh-jauh. Tu besar tu. Selembek je bang. Yelah dah masak. Kalau masak, ranum. Malah saya tahu. Sabar. Peganglah. Tidur lah. Lagi? Apa tips dia? Itu je. Dah, tu je. Nak lupa yang rapat kan jauh. Dia kena jauh. Yang 4. 2. Sekejap. Rapat, jauh. Ni apa? Pasti. Okay, dah habis. Bagus. Oh, ni ada ke lah. Jambu. RM9.99. Ni cepedak ni. Ni dia dalam pagar atau luar pagar? Ya, bau. Sebab kalau dalam pagar dia murah sikit. Sebab dia tahu. Sebab kalau di luar pagar dah mahal sikit sebab dia tak tahu. Sebab dia kena ajar dulu. Buah cepedak di luar pagar. Kalau salah tolong tunjukkan. Kan kena ajar tu satu hal. Oh ni yang ada yang. Oh kat sini. Dah ambil. Dah ambil. Zebikai satu RM1.5 sekilo. Apa dah? RM1.5. Ya. Mau saya mau buang. 2 biji dalam 4 biji sekilo lah. Ni 4 biji RM15 lebih kurang. Adalah salah satu tip untuk murah-murah adalah ambil yang discarded item. Sebenarnya discarded item ni okey je. Tengok ni ada bunga-bunga. Ni kalau nak bawa macam orang lain dia nak apa? Tak tahulah untuk apa kan. Murah RM2. Ni RM6. Not bad lah. Tapi kalau kau pergi NSK ni dapat dalam murah lah, separuh. Kau nak makan seorang kan, tak ramai, boleh lah. Tapi kalau macam nak discarded item better discarded item ni seronok kalau pergi area Aeon ataupun dekat Jaya Grocer. Sebab dia orang punya discarded item tu actually macam okey lagi, not bad lagi. Korang boleh beli lagi, macam murah-murah lah. Macam Kobis tu RM3, satu labu tu dah berdapat. Ada nak beli apa lagi lah? Spaghetti. Ha? Spaghetti.
Spaghetti. Oh. Spaghetti. Awak makan spaghetti tak? Afa? Awak makan spaghetti tak? Dalam tu ada animal. Mahal lah yang animal tu. Mana? Kita pakai yang ni je tu, nampak tu. Kita makan RM3. Yang murah-murah je. Semua RM3. Itu tak baloi aku amen je. Apa je dia makan? Kecil sangat. Bapa tak boleh makan. Kecil sangat. Oh, budak-budak punya. Ha. Sama je rasa dia. Bentuk je. Ha. Lama tak ambil. Lama tak ambil. Afa itu kan makan. Elok je. Tanya. Tak ada apa pun. Okey? Ni kali Gaya Afa dah besar, Afa beli. Banyak-banyak. Okey? Tapi aku nanya Lagi. animal. Next time. Macam Afa beli sendiri. Cinnamon satu. Cinnamon apa? Cinnamon habis cinnamon. Apa? Ni yang kita Mana makan kopi dekat apa? hari tu, dekat Vietnam. Pickle. Wow, apa ni? Bonvril. Apa Ni itu? tak sedap. Tak sedap. Pokoknya tak sedap. Chicken broth. Maksudnya tak ada apa. Sekarang beli spices, biasa tengok lah. Kalau dah habis. Jarang lah beli spices dalam 6 bulan sekali. Bergantung. 7 tahun sekali. 7 tahun sekali sampai expired lah macam tu. Biasanya kalau dia expired baru beli baru. Tepung-tepung semua ada ke? Tak ingat lah, ada lah. Kayu manis. Kayu manis. Kayu manis. Ni dah lebih lah ni. Ni dah lebih 50 lah. Sorry. Cinnamon berapa ringgit? Yang kecil lah? Kecil apa? Satu apa? RM3, 3 sen. Banyak tu. Semua RM3. Oh. Banyak Ni 3 tahun ni. Telur, warna kering semua, bawang still ada lagi. So tak payah beli. Dah kot. Rasanya lebih ni. Tapi untuk sayur-sayur. Dah buah naga RM5. Buah naga dia dah RM2 lah. Lebih sikit lah, Lebih sikit lah macam tu lah. Dah yang? Roti-roti. Papa nak bawa yang blueberry. Sekolah, awak pergi sekolah? Nak pula awak pergi sekolah. Boleh lah. 2 je Untuk 2 hari. RM4. Roti lagi mahal tiba. Roti mahal dia sayur. Yelah sebab kena proses. Satu proses food tu kalau kena kurang kan. Lagipun dia tak, nutrition dia okey lah. Tapi sebenarnya bagus dia gabung sayur. Betul. RM6 yang? Ni RM2 satu. Oh tak ya juga Ni RM5. Ada promotion. Ke tak sama ke? Ni vanilla. RM9. Mana? Yang tu vanilla. Ni yang merah. Tak ada bulu-bulu. Saya nak ni. Ni ada banyak. Ada hari bawa. Boleh? Ni ada. Ni ada Nak 5. coklat boleh coklat. Ni ada 5. Coklat. Nanti awak boleh bawa hari-hari. Tengok ni. Hari-hari pergi Ni tak sekolah. apa. Saya ada corn toast. Tu ada pizza. Tak nak Ni pun. coklat. Nak yang lain. Kita yang blueberry. Apa ni kepala Yang aku? blueberry pula. Okeylah. Satu saja One only. Okay, one only. One only. Yelah. Kita beli satu lah roti. Roti. Just one. Nak buat wrap ke yang? Kita tengok dia punya tag. Mana-mana boleh. Sebelah kanan ni paling lambat dia 19. Kalau tak habis, taruh dia dalam peti ais. Boleh tahan lagi 3 bulan. Jual guys. Masih 3 bulan tu dah berkulat dah. Sebulan. Siapa jauh nak pergi Oriental? Siapa yang tak ada bajet nak pergi Oriental, boleh je. Buat sendiri. Boleh buat sendiri kat rumah. Pakai, tapi roti lain lah. Roti dia kau beli yang tadi tu. Beli yang roti tadi. Yang ujung. Yang roti putih. Roti putih macam ni. Macam ni, boleh sias hash. Boleh pakai ni. Kita buat. Boleh buat. Kita nak try buat lah. Ada peluang rasa je. Kaya?
Sebab kau taruh mata lah. Nona, Nona, ada Yus, Daisy. Mana anak? Safa yang ni lah orang. Kipas Sudang. Kipas Sudang tak payah rasa. Pandan kaya hijau. Tapi ni dalam kategori tak penting saya. Tidak plan nak beli sini. Dah. Jalan-jalan. Nak lagi murah? Pandan. Jalan. Ni niaga? Actually dietary pun tak perlu kan. Kita perlukan tu. Kita perlukan protein. Protein dia beli kat tempat lain. Okey? Dah ke? Dah ke? Dah. Bayar. Pampers pun kita orang beli kat tempat lain. Ada rotation. Setiap minggu kita orang pergi beli barang untuk beli benda-benda yang berbeza. Okey. Hujan. Ada air. Hujan. Allah. Alamak, dah terlebih. Mari kita lihat totalnya adalah 79. Hampir RM80 RM79. Tolak buah naga RM5 lah. Apa lah? Dengan roti. Apa yang biggest purchase? Buah naga lah. Buah naga 15. Buah naga memang mahal. Tu je. Tiba-tiba lah dia ni selera buah naga T20. Tak adalah, buah naga consider okey lah. Itu je lah, buah naga lah paling mahal. Yang lain tu roti-roti tu kau tak ada, tak plan pun. Kita tak percaya abang berbelanja bawah RM50 kerana kita ada benda lain yang nak dibeli. LG. Total hari ni kita spend dalam RM79.04. Jadi kalau kita beli barang-barang yang macam fast food apa semua, rasa lagi mahal. Kali makan RM5. Lagi mahal. Okay, kita nak pergi beli try. chai. Ada Hai. Saya nak chai masala satu boleh? panipuri lah. Ada panipuri. Okay. Panipuri yang coklat ke sebenarnya? Jadi kita beli Chai masala dengan panipuri coklat. tu chai masala. Okay, panipuri coklat. Chai panipuri masala saya coklat. dah minum. Dia ceroy, tapi dia punya spice kelangit bang. Kalau minum kau bukan kentut, cuba try. Tak nak. Aku paling benci adalah chai masala. Kalau teh tarik je. Dia cerai. Dia rasa lah. Dia spice dia terbakar pun saya. Saya dah tengok deh. Okay. It says apa dalam tu? Cream. Dia macam ni lah. Makanan street yang dicoklatkan. Tapi ni makanan Indian yang di streetkan kot. Makanan Indian panipuri yang di dessert kan. Di dessert kan. Dia Rasa dessert dalam tu macam ada Coco Crunch kot. Adalah tu benda-benda Coco Crunch. Saya suruh try dia punya panipuri. Tapi saya dah tak pernah panipuri dah selalu makan. Muat ke mulut awak? Mana? Tak ada. Okay, mari kita try. Sekejap. Okay, kita try. Ambil lapar. Biasanya. Makan jenalik. Biasa je nya. Biasanya. Biar saya try. Tak ada kacang lah. Benda-benda yang manis ni tak ada kacang. Kita macam dapat panipuri dia tadi. Abang cakap lah, yang benda-benda macam ni ambil go for original. Saya tak nak makan panipuri. Panipuri 8 je yang saya makan, encik makan 1 je lah. Saya biasa makan 10 kan. Dia dah ambil. Ni chai Dia masala. lack of that kind of taste. Panipuri dia ada kena 3 rasa dia. Dia ada rasa pedas, rasa mint, rasa segar, dengan rasa masam dan rasa manis. Ada 4 rasa makan rasa dalam sekali. Satu rasa. Dan panipuri ni memalukan masyarakat. Masyarakat India. Ini mungkin untuk budak-budak kot Mungkin untuk budak lah. Ni menu budak Ni buat apa? Yalah. Yang kan dia macam covered dengan tu. Gambar dia macam cone, macam dia salut dengan coklat, faham tak? Faham. So, Mungkin kalau dengan
kalau dengan aiskrim okey kot. Sejuk-sejuk sikit kan. Tapi Apa banyak pula kau? meh kau makan lambat ni dia masuk angin. Satu lagi. Masuk angin sebab panipuri dia punya yang tu. Kalau lambat sangat, kalau dah kena air, masuk angin tu jadi kena lembek. So tak sesuai kalau macam nak buat apa kata macam tapau kan dalam masa yang macam sejam, 2 jam tak sesuai. Nanti dia akan lembek. Korang dah try lah. Dia dah pernah buat sebenarnya. Ni peniaga panipuri. Suatu saya tak nak makan panipuri ya. Saya dah give up. Peniaga panipuri dalam masa sejam. Lalu tutup kedai. Aduh. Alright. Saja Yalah. dah habis. Jumpa lagi video akan datang. Bye.